Tapi kalau sujud yang tak betul, habis. Habis. Allah tak terima sembahyang dia. Sujud bersamanya 7 anggota. Jangan lebih, jangan kurang. Pertama sekali Nabi kata jabhatahu. Apa dia ni? Sebab itulah ijma' ulama' fiqh semua mazhab. Masa sujud tolong buka dahi, jangan tutup dahi. Jangan tutup dengan songkok ke tayak ke, jangan ke telekung. Kedua, waqafahu, dua tapak tangan. Yang ketiga, lutut mesti berlapik. Dan akhir sekali, waqadamahu, 2 tapak kaki. Ini yang masalah. Yang dimaksudkan dengan 2 tapak kaki ialah perut jejari kaki. Maknanya semua jagat kena tekan kuat-kuat. Sekira-kira sebahagian tapak kaki akan kena tempat itu. Ada yang lurus kaki, yang silang kaki, angkat kaki pun ada. Barang saya sujud dengan meluruskan kaki, menegakkan kaki, ini sujud yang tidak sempurna. Bila sujud tidak sempurna, satu rukun sudah rusak. Rukun apa? Rukun sujud. Bila satu rukun rosak, sembahyang dia rosak, habis.